Cakap dengan Syuib. Cakap dengan Syuib. Jangan nak main motor. Kalau kata baru 2 hari main motor. Itu baru real. Alamak, kau masuk pula. Baru kacau. Kacau lah. Weh. Kacau lah. Macam mana kau boleh masuk? Kau gila lah. Apa benda? Ibu! Tolong Daddy, ibu! Kau tak payah panggil dia lah. Kau tak payah panggil dia lah. Tolong ni, ada orang ni kacau ai. Kau tak payah panggil dia lah. Aku tak nak buat tempahan apa-apa lah. Nak tengok. Bu, Kau, I rasa you dapat satu customer baru ni. Dia ada banyak motor. Kau tak payah nak panggil dia lah. Nanti kecoh Cepat bu. Aku tak nak buat tempahan apa-apa. Allah. Oh sayang. Ini live. Oh live bukan eh? Kau tak payah. Ni tengok. Motor sebenar. Tengok. This. 2 biji. Dua tukar. Mana ada bunga-bunga? Tak payah. Tak payah bunga. Tak payah. Dia menghina aku. Ya. Tengok disc brake. Alloy. Motor macam kau ni semua orang ada. Tak, kita nak yang lain. Kau lebih pada dengki. Engkau tu Kau nanti tu tahun depan. dengki. Dengar Siti Sarah. Kau tahun depan, aku tahu kau akan pasang jubah dekat motor Syuib tu. Aku nak pasang jubah. Ah. Kenapa pula aku nak pasang jubah? Yelah daripada Ni kau buat anak aku bunga. nak tengok kau. Halo sayang. Hai Sayang. Uncle. Ya Allah. Cakap, Uncle motor buruk. Cakap. Jangan ajar anak benda-benda media sosial ni. Motor Uncle buruk. Cakap. Jangan ajar anak jadi itu netizen. Kau tu Aceh. Aceh masuk. Apa Aceh? Aceh mana Aceh? Tu Aceh masuk tu. Mana dia? Motor Dia kau bila siap ni? orang ke? Tak boleh buat live 3 orang. Kalau 3 orang baik pergi mamak. Ini Instagram. Oh, okey. Dan, motor aku dah nak siap tau. Bila motor kau siap? Minggu depan. Kau buat apa lagi motor kau? Kau nak tahu? Mana lagi tahu. Nak rahsia-rahsia pula. Lepas tu tanya aku. DM. Zan ini boleh ke? Ni boleh tukar ke? Aduh. Kau tak payahlah beritahu kat sini, semua orang tahu. Kau nampakkan aku pandai sikit. Okey. Dah bila siap? Minggu depan. Minggu depan Hari Sabtu aku rasa is almost 100% aku punya kura-kura tu. It's almost 100%. Macam nak tumbuk rasa muka kau Okay. Sabtu siap tau. Apa dia? Sabtu siap, insyaAllah. Okey. Kau nak ride ke aku kau rasa nak race? Aku tanya kau nak ride ke nak race? Engkau nak mana? Kau nak mana? Masa tu hari Sabtu, dua-dua dah boleh. Kau nak ride ke nak race? Kau buka je, kau beritahu aku je. Kau nak ride ke nak race? Apa ni? Motor lah. Okey, sorry. Kita tak main yang besar-besar tu. Aku punya motor tu dah boleh kerja motor tu. Aku nak yang belakang tu. Ini NVX. Itu NVX. Aku ni? nak... Itu bukan. Takkan aku buat penat-penat kau nak bagi dengan EX5 je. Kau tahu tak, semalam aku main-main motor, aku potong satu kereta tu. Lepas tu tahu-tahu aku rasa berat je. Asal? Terbawa balik bumper dia sekali. Wush. Teruk sangat ni. Laju potong ni. Oh, okey. Okay, Zan. First time Nak ride ke nak race? First time 15,000 orang tengok kita punya live Wih. Yelah aku baru perasan Zan, 15.7. Maknanya 15.8. pengikut kita besar Lepas ni kalau kita ride, semua orang ikut kita ride Jom. Tapi aku rasa aku nak race dululah Zan. Kau nak race dengan aku? Habis aku selama ni aku dah buat kajian, aku buat engine apa semua untuk apa?
Oh, sedap Sedap. Aku suka kalau komen-komen macam gitu. Aku suka orang yang berani. Sebab tu aku suka orang bajau. Dia pantang dia sabar. Aku suka orang Ganu. Aduh, racing boy. Bergata-gata barang motor ni. Sat mira tak payah. Ha. Dekat tulisan setan tu kau nak tunjuk aku buat apa? Joki aku pun dah ready Ui, kau mau buat live siap dengan punchline semua. Semua siap ni. Saya buat live sama punchline. Tinggal kau bagi jalan je. Kau cakap jalan mana? Okey, sekejap Jangan fikir lain. Nampak sangat orang Johor tak tahu jalan KL. Bukan, aku tengah fikir. Kau tanya aku nak ride ke nak race. Kan? Ha. Aku rasa dah ready dah nak race. Minggu depan Motor aku standby Motor Motor kau dah aku siap standby belum? je. Yang mana kau nak hantar yang mana? 1777 tu ke? Dua-dua 1777 JRB tu. Janganlah sebut kat sini. Orang tahulah pelik motor aku jahanam. Alah. Oh, dia bagi tahu nombor pelik terang sangat. 17k main gila Wih, asal kau main sangat tengok ni. Sebab orang nak tengok kita berlumba Nanti kita tanya majoriti nak tengok kita berlumba ke nak tengok kita ride saja. Gong Badak. Kat Gong Badak. Gong Badak tu Terengganu. Kau kenapa ni? Oh, bukan Kat mana yang ada? Kat mana ada track? Track dekat Kesas ada, dekat Duke ada. Nampak orang lama main motor. Kita tak nak ajar Guthrie. orang. Kita tak nak ajar orang race kat tempat macam itu. Tak, kita pergi tempat-tempat macam tu, kita terbiah dia orang. Kau tengok lah tu. Kita datang je, kenapa korang berlumba? Kita datang. Tu, jap. Ai, Abang Kaza ada masuk. Oh, Kaza, Guthrie. Weh, Kaza Kaza ada, cakap Guthrie. lah. Orang lama. Elmina. Pun boleh Elmina. Gila. Kita dekat Si Jangkang lumba apa Tak pernah aku dengar Oh, bukan Aku biasa dengar tempat tu ada buat lumba juga. Bukan, Si Jangkang bukan. Betul lah. Tak, kita set betul-betul. Nak ride ke nak lumba. Tapi kalau nak ride, kita bangun pagi, kita pergi Karak makan sana. Makan apa? Allah, tanya makan apa. Manalah aku tahu nasi lemak ke apa. Tak kisahlah. Janji kita ride. Kita pergi, ni raya kan? Kita pergi makan rendang pisang. Kau tak rempit lah Kau nak pisang je. Oh, sekejap. Nak colour kuning je. Nak colour kuning je. Kau tahu aku rempit tu macam mana? Tak, bukan. Maksudnya kita ride lah. Kita bawa motor ramai-ramai ke konvoi. Pergi ride sana. Kita tengok. Yang pertama, kita nak uji apa? Ketahanan motor kita Kita uji ketahanan motor kita. Kita ride santai raya. So kalau kata komen kau tu power, motor kau ketahan kau speed macam mana, lock throttle pun muka kau dah pening dah. Apa lock throttle tu? Lock throttle tu aku tahulah. Dia tu tak ni, dia gitu je kan. Tapi kalau enjin kau boleh tahan, maksudnya komen kau power. Dia tahu dia punya kira-kira semua benda, pressure enjin semua benda dah tahu dah kira-kira. Kau tak termenung sangat lah Aku tahu kau pening bila aku cakap kau ni. Kalau macam tu, kita ride raya. Tak tahan. Kau cakap bila? Motor kau siap aku bagi tahu aku. Kau roger je aku Tapi undang-undang dia ride raya santai. 90 je boleh bawa. 90 saja dulu. Asal? Tak payah ride Kita nak pergi Karak Taklah. 90 3 hari perjalanan dia Lama Laju sikit 1-2 ke. Cantik lah sikit. Aku lock throttle 1-2. Tapi motor kau memang naik 90 je sebab penuh dengan bunga Aku dah cabut. Kau cabut Kecil hati sejarah Dia marah aku semalam.
Iya ke? Dia cakap macam mana? Dia marah. Dia cakap lepas aku cabut bunga tu, dia nak tanam pokok durian pula. Kau biar betul. Woi, 19.3. 19.4. Nanti dia naik 20k ni. Wih, ramai sangat ni. Tapi sebenarnya kita dalam menaikkan semangat budak-budak Y15 ni. Ya, betul. Kita nak merapatkan silaturahim. Tapi kau perasan tak Y15 tu? Y15 tu, kau perasan tak? Kenapa? Dia tulis ZR je belakang. Dia tak tulis Syuib. Aku kalah tu kat situ tu. Memang benda tu betul tu. Okey, aku ingat. Nanti aku akan buat Y15 SR. SR tu apa? Tarah Raisuddin. Memang berbunga lah seluruh Malaysia. 20k. 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 20k jomlah. Aku nak pergi settle kerja jap. Okey. semua. Okey, aku rasa kita lock. Kita akan ride. Saksikan perjumpaan Zizan Razak dan juga Syuib. Minggu depan motor aku siap Sabtu. Motor aku siap. Kau tengok je lah kat Instagram aku. Malah lah nak borak. Kau tahu tak lawan motor kau apa? Apa? Tong sampah. Itu tong sampah. Yalah bunga kau dah layu, tong sampah juga tempat dia. Dah, aku nak bincang dengan bini aku sekejap ni. Kau bincang dulu. Tapi aku kau nak tu boleh Y15 SR. Kau nak ride lah anak tu nak ni, bini kau bagi ke tak? Semalam makan char kway teow pun kau naik motor dengan dia. Kau orang ride tak bawa bini tau. Oh, tak boleh bawa dia? Mana ada orang ride bawa bini? Berat tu. Tengok muka dah cepat lah. Tak apa, nanti kau roger je aku. Dia naik kereta lah, follow aku belakang. Orang punya banyak motor, lepas tu dia kereta sebiji dalam tu, dalam grup motor tu, mana ada? Kalau you join motor ni, tak payah nak pergi ride-ride ke apa benda kan? Tak, Sarah, kita orang nak pergi surau. Kau nak pergi ride, aku yang akan bawa motor. Belakang aku yang duduk belakang. You nak kereta? Syuib. Thank you, Syuib. Aku bincang kejap. Takut benda ni malu ni, ramai orang tengok. Takkan tengah hari nak buat kerja, pujuklah dia. Okay? Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zan. Tu dia, Syuib. Tu dia. Okey. Jadi sekarang ni kita menanti perjumpaan Zizan Razak dan juga Syuib. Dia kata minggu depan motor dia siap. Jadi saya bukan kata heran sangat motor dia tu. Motor apa macam tu? Kan? Alright. So doakan yang terbaik untuk saya dan Syuib. Terima kasih kepada semua pengelaf-pengelaf. Siapa sokong saya? Jadi tim Zizan Razak, Y15 ZR, Y15 Zizan Razak. Kalau siapa sokong Syuib, Y15 bunga. Whatever. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih.